Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan terangkan mengenai jenayah komputer tertinggi di Malaysia pada tahun 2025, iaitu penipuan atas talian atau disebut online fraud. Saya merujuk artikel tersebut. Online fraud adalah jenayah komputer di mana penjenayah menggunakan mesej, laman web palsu, aplikasi atau panggilan telefon untuk menipu orang ramai mendapatkan maklumat peribadi, akses akaun atau wang mangsa. Dalam suku pertama 2025 terdapat 12,110 kes dengan kerugian hampir mencecah RM573.7 juta, termasuklah e-commerce palsu, pelabuhan palsu, pinjaman palsu dan juga loss scam. Jadi dekat sini penipuan ini memberi kesan keuangan, psikologi dan juga sosial kepada mangsa. Mangsa boleh hilang wang, mengalami tekanan, malu atau hilang keyakinan menggunakan perkhidmatan digital. Apabila kes ini meningkat, ia menjejaskan keselamatan ekonomi dan kestabilan sistem pembankan. Untuk mengelakkan menjadi mangsa, jangan mudah percaya tawaran terlalu menguntungkan. Semak pautan ataupun laman web sebelum mentransaksi. Gunakan kata laluan kukuh dan pengesahan dua faktor atau disebut sebagai 2FA. Jangan kongsi OTP atau nombor kad kepada orang lain. Semak nombor akaun atau nombor telefon mencurigakan melalui portal rasmi seperti Semak Mula. Jadi, jika menjadi mangsa, laporan boleh dibuat kepada PDRM melalui CCDI, Cyber Security Malaysia ataupun Bank Negara Malaysia jika melibatkan akaun bank. Portal Semak Mula juga membantu menyemak nombor skamer atau keselamatan orang ramai. Kesimpulannya, online fraud adalah jenayah cyber paling berbahaya di Malaysia pada tahun 2025. Dengan langkah pencegahan dan kesedaran, kita boleh melindungi diri dan keluarga daripada menjadi mangsa. Terima kasih. Itu saja fokusan daripada saya.